keperluan kita bekerjasama di antara agama. Minggu depan saya akan ke Kerala untuk bincang soal Islam dan Hindu. Kerana di India, saya diminta oleh beberapa syekh terkemuka termasuk Syekh Abdul Razak di Kerala untuk bersama-sama menyampaikan pandangan tentang isu Islam dan Hindu. Lepas itu pergi ke Colombo, Sri Lanka, kerana Colombo dengan Buddhis. Bulan depan ke Kahira. Sudah, kita pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, kerja kita nak jalin kerjasama antara kaum dan agama. We want to work with the Chinese, with the Indians, with the Arabs, with the Americans, supaya ada understanding antara agama ini. Tetapi UMNO buat apa? Dia hina. Jadi isu ketegangan kaum. Cakap satu Malaysia. Mana-mana satu Malaysia. Kita satu Malaysia. Tapi undang-undang satu Malaysia, orang atas buat tutup kes. Orang bawah Teo Beng Hock sampai mati. Satu Malaysia, orang bawah Kugan kena pukul sampai mati. Teo Beng Hock kes SPRM mati. Bila tanya siapa pukul Kugan, dia tahu. Ini barulah ada kes-kes sebab ada pilihan raya 20% penghuni Hindu, dia tukar sikit. Siapa pukul Kugan, sendiri pukul. Tak tahu. Dia mati, sendiri mati. Teo Beng Hock saksi kes RM2,800. Macam mana boleh mati? Sendiri jatuh, sendiri mati. Sama lah Anwar Ibrahim Mata Lebam, sendiri pukul. Apa? Ini government rule of law. One Malaysia kan? Ha? Orang kaya, pemimpin UMNO, different set of laws. Rakyat, different set of laws. Bawah RM2,800 Tan Sri Khalid, lembu, kes lembu ni. Lembu untuk buat korban. Dia siasat. Lembu. Korek balik, tanya lembu. Siapa hantar kamu? Kerana saksi lain tak ada. Tapi pemimpin UMNO ratus juta komisen, tak ada siasat. Apa pasal tak siasat? Kapal selam RM400 juta, tak nampak kadar selam. Ya, tak boleh marah dia. Orang tanya, no, jangan salahkan SPRM. Mana nampak di dalam laut? Tengok, tak ada. Kita kata ada dua, tak ada. Tengok, kita nampak laut saja, ombak memukul di pantai Landai, kapal selam di bawah. Tapi kita ada rumah Hetoyo 25 juta, tak nampak. Lembu 50 ekor nampak. Kita tak nampak. Pasal apa tak nampak? Rumah 20 juta. Pokok rimbun, lindung, tak nampak. Nah, ini dia. Siasat apa macam ni? Jadi saudara, kita sokong undang-undang SPRM. Kita sokong tindakan anti rasuah. Tetapi kita kena pulih image dan credibility. This country, image negara ini dah jatuh. Sudah ada masalah polis. Polis yang baik pun ramai. Saya banyak lalu-lalu terima kasih Encik, terima kasih. Saya terima kasih saja. Takut dia tangkap. Tapi pemimpin polis di atas 2-3 orang, orang pertikai. Dia tengok gambar polis pakainya bintang gelap penuh. Tak ada nampak baju dah. Bintang saja. Tapi tak tengok, kalau dibuka, yang mana satu? Gangster yang ni kah? Yang nu kah? Tak tentu. Cuma yang nampak bukan gangster, uniform saja. Dalam tu belum tentu kesnya. Kerana orang kaitkan pemimpin polis dengan banyak kegiatan jenayah dalam negara kita. Saudara, serius. Hakim korek. Jadi badan kehakiman, polis, rasuah. Jadi bekas tentera, dia orang kata, bekas tentera sokong Barisan Nasional. Saya jumpa tadi semalam masjid lepas sembahyang maghrib bersama bekas tentera. Dia kata kat saya, Datuk Seri, saya bekas tentera. Saya nak bagi tahu, kalau di kampung ini bekas tentera yang saya tahu tak kurang 80% akan sokong PAS, insya-Allah. Saya kata, ya, macam mana boleh bekas tentera sokong UMNO? Kerja tentera berapa tahun? 25 tahun. Pencen berapa? RM500.
Baru kerja tentera. Ipar saya kerja tentera. Trainingnya teruk. Masuk hutan, angkat senjata, tinggal anak bini. Susah payah. Korban. Pencen RM500. Kemudian menteri sign aja 5 minit. Kerana mempertahankan negara, kita perlulah kapal selam ini yang paling canggih di dunia. Dan komisionnya hanya RM400 sahaja. Adanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Allah nak bagi taufik hidayah macam mana? Rompak. Sudah. 400 juta ambil. Sukhoi jet 400 juta. Macam mana bekas tentera boleh terima? Saudara kerja. Saudara letih. Tenang. Kerja. Orang boleh ambil macam tu. And you don't have anything to say. Mana boleh? Saudara. Sebab itu saya minta bekas tentera di bahagian Pinang change, minta perubahan, pertahankan hak saudara, remak Datuk UMNO yang ada sekarang ini. Saudara, hak saudara. Apa lagi ini? Jadi saya harap kawan-kawan dalam tentera ambil keputusan yang bijak. Mana? Letih orang tentera. Tapi pemimpin senang ambil buat. Jadi saya harap ya, abang tepuk. Terima kasih ya. Tapi jangan tadi saya pergi estate tadi tepuk, tanya Aci, tepuk, ada sokong kah? Ada sokong. Betul kah saya cakap? Betul. Ada tahukah itu Google sudah mati? Betul juga. Ada tahu itu dia angkat itu kepala lembu itu dia kasih malu sama Hindu? Betul. Jadi Aci mau sokong siapa? Betul. Sokong siapa Aci? Itu juga. Mana? Lama juga. Ayo. Saya kata Haji tak boleh.